Semua, salam duha. Hari ini saya akan berikan hadis soal solat berjemaah. Okey, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, seseorang itu sentiasa mendapat pahala solat selagi dia menunggu solat. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunkanlah dia dan rahmatilah dia, selagi dia tidak bangun dari tempatnya atau dia terhadas terbatal wudunya. Al-Bukhari. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dan meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menunggu solat selepas satu solat ialah seumpama seorang penunggang yang dibawa laju oleh keduanya di jalan Allah SWT. Orang yang menunggu solat juga berada di ribat yang paling besar, tempat terkubur daripada serangan syaitan dan nafsu. Musnad Ahmad, Tabrani dan Targhib. Yang terakhir pula, Sayyidina Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mendoakan keampunan untuk orang yang berada di saf pertama sekali 3 kali, dan untuk saf kedua sekali. Ibnu Majah. Masya Allah, tambah. Semoga kita sentiasa rajin solat jemaah jika kita sihat, mampu. Lepas tu datang awal ke surau, ke rumah Allah. Kita tengok shopping mall. Terlalu ramai ni orang kat situ. Kan tempat yang dibenci Allah ialah pasar. Suka sangat pergi pasar tu. Kita utamakan cinta ilahi. Kita nak masuk syurga Firdaus, kena ada tindakan, bukan sahaja menyampaikan. Amin ya rabbal alamin.